Accuhaler. Accuhaler adalah inhaler yang mengandungi ubat serbuk kering. Berikut ialah bahagian-bahagian utama Accuhaler: corong mulut, penutup, penunjuk dos, pemegang ibu jari, twill dos. Sebelum menggunakan Accuhaler, pastikan anda semak tarikh luput dan inhaler masih mengandungi baki ubat. Accuhaler dilengkapi dengan penunjuk dos yang menandakan baki dos yang masih ada dalam Accuhaler. Jangan gunakan Accuhaler anda jika penunjuk dos menunjukkan nombor kosong. Gunakan Accuhaler baharu. Dapatkan Accuhaler yang baharu sebelum dos habis. Cara penggunaan Accuhaler. Letak ibu jari tangan di bahagian pemegang ibu jari. Tolak pemegang ibu jari sehingga bunyi klik dihasilkan. Pastikan tiada benda sing dalam corong mulut. Pegang Accuhaler secara mendatar. Tolak twill dos sehingga bunyi klik dihasilkan. Sekarang, ubat telah sedia untuk disedut. Jangan goncang atau terbalikkan Accuhaler. Duduk atau berdiri tegak semasa menggunakan Accuhaler. Hembus nafas secara perlahan-lahan dan sepenuhnya menjauhi Accuhaler. Dongakkan kepala sedikit. Rapatkan bibir sepenuhnya pada corong mulut. Sedut dengan kuat dan dalam menggunakan mulut. Keluarkan Accuhaler daripada mulut. Tahan nafas selama 5 hingga 10 saat atau selama yang boleh. Hembus nafas secara perlahan-lahan menjauhi Accuhaler. Untuk menutup Accuhaler, tarik semula pemegang ibu jari tersebut. Kumur mulut dengan air selepas menggunakan inhaler, terutamanya inhaler yang mengandungi steroid. Jangan telan air kumuran. Cara membersihkan Accuhaler. Accuhaler perlu dibersihkan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Lap bahagian corong mulut dengan menggunakan kain kering atau tisu. Jangan gunakan kain lembap atau cuci menggunakan air atau sebarang cecair. Jika ada sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Terima kasih.